Kita minta 3 juga. Apa dia? Umur yang panjang, badan yang sihat, rezeki yang murah. Ada 3 perkara yang Nabi SAW suruh kita minta. Iaitu yang pertama sekali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang bila kita amalkan. Ada orang yang belajar ilmu tapi dia tak amalkan. Yang kedua, warizqan tayyibah, iaitu rezeki yang tayyib. Bukan rezeki yang murah, bukan rezeki yang mencurah-curah, tetapi rezeki yang baik. Kadang ada orang yang makan rezeki main sapu je. Halal ke haram, mereka main sapu je. Sebab apa? Sebab mereka tak ada ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa amalan mutakabbalah, iaitu amalan yang diterima. Nampak tak? Yang ketiga baru kita minta amalan yang diterima. Kerana punca amalan kita tak terima adalah makanan yang haram. Kenapa kita dapat makanan yang haram? Kerana ilmu dia tak bermanfaat. Kita akan dapat makanan yang tayyib, kita akan dapat makanan yang baik melalui ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya barulah amalan kita diterima. Dan bila kita dapat 3-3 ni, kita dah pun boleh masuk ke dalam syurga. Kerana tanda untuk kita masuk syurga adalah amalan yang diterima. Ingat, ada orang yang bila di akhirat bawa amalan yang banyak, tetapi amalan dia tak terima, amalan dia menjadi debu. Semoga kita dapat 3 benda, iaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, dan amalan yang diterima.